Apa hukum bercinta dengan orang yang bukan mahram, iaitu kekasih kita? Memang orang cinta dengan bukan mahram. Kalau cinta dengan mahram, sumbang mahram lah pula, sumbang muhrim. Mu kacau kat mu ni. Jadi telah ditanya soalan tentang bercinta ni pada ramai ulama-ulama Arab, ulama-ulama tanah Jawi kita. Di antaranya orang bertanya kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Tuan Guru Datuk Ishaq Bahrum, bekas mufti negeri Selangor yang telah dipecat. Dijawab, haram hukumnya bercinta sebelum daripada kahwin, kerana berkasih sayang sebelum kahwin ini bukan daripada sunnah Nabi. Ini cara barat yang kafir, yang tidak beriman. Tak boleh, hukumnya haram. Banyak perkara yang tidak baik akan terseret di dalam percintaan seperti ini. Banyak berkhayal dan sebagainya. Tak? Walaupun tak bertemu pun sekalipun, duduk main khayal gitu, benda yang tidak baik. Kadang-kadang meluahkan perasaan yang tidak patut kita luah. Tak? Tengok berkembik sama, bertelefon sama, habis. Banyak kerosakan orang lain nak guna telefon, tak boleh. Dah rumah terbakar, telefon dia dah dia duk kasih. Tak? Nak minta khabar rumah terbakar, dia kata, belum dia aku rumah terbakar. Ni aku, hati aku terbakar ni, kasih aku ni lambat mari. Dia duk kasih. Hak puang pula cakap dengan lelaki, siapa duduk telefon tahu ku lengoh. Nak lamanya telefon, buh lama seling, siapa untung. Nak 2 jam cakap sekali letak telefon cabut cuping telinga ni dekat situ. Mengaruklah. Jadi cinta berkasih selepas daripada kahwin, itu cara kita, itu cara Islam. Dah kita dah buat MOU dengan Allah, perjanjian dalam 2 kalimah syahadah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bir rasul, aku beriman dengan rasul, wa bi qaulihi bima, dan aku beriman dengan perintah keduanya, Allah dan rasul. Cinta kasih nak bergalak selepas daripada nikah baru seronok.